Sebenarnya Len, dulu bila saya dapat duit je, otak terus ligat fikir nak shopping apa. Pantang ada cash, mesti gatal tangan. Tapi lepas saya establish mindset emas ni, game dia berubah terus guys. Otak kita automatik fikir nak tambah gram, nak tambah koleksi je memanjang. First thing first, korang kena faham satu benda. Bila beli emas, actually korang bukan tengah habiskan duit tau. Basically, korang just convert duit kertas tu kepada bentuk aset yang lebih padu dan secure. Trust me, naluri kita dengan duit kertas ni memang dicipta untuk membelanja. Zas, sekejap je habis. Sebab tu ramai orang ada masalah, simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Kerja bertahun-tahun, tapi savings kecemasan 3 bulan gaji pun tak ada. Sedih guys. Tapi emas ni pelik sikit. Bila dah simpan, kita rasa sayang gila nak jual atau belanja. Kita jadi lagi semangat nak monitor gram tu naik. And to be honest, dalam dunia emas ni, biar kita menyesal beli sekarang daripada kita menyesal tak beli nanti. Sebab confirm, lagi 5 tahun korang akan cakap, kalaulah dulu aku beli banyak-banyak. So ingat guys, ada emas maksudnya ada duit. Duit korang tak habis, malah selamat dari lebu kat benda merapu. Nampak tak game dia? So kalau korang nak ubah tabiat boros kepada penyimpan tegar, macam biasa, DM je saya untuk saya guide, okay?